kita nak brushing si apa nama ni, si Mojo. Warna merah si Mojo. Tapi sebelum apa pun, macam aku kalau aku nak brushing dia kan, aku akan buka collar dulu. Sebab apa? Sebab aku tak nak mengganggu. So aku tak nak nanti bila kita nak brush kat tengkuk dia ni, dia ganggu kan. So bila dia dah tak ada collar dia, senanglah kita nak brush. So this has been, aku boleh kata rutin selama aku kat rumah ni. Aku sentiasa brush lah. Aku akan sentiasa brush. With the purpose nak bagi bulu-bulu yang mati, yang gugur tu kita dapat kumpulkan. Tengok macam ni. And macam biasa lah, kita pakai brush kucing lah. Korang boleh check dekat beg kuning lah. And itulah. Jadikan benda ni sebagai habit. Once benda ni dah dijadikan habitual, so kucing korang pun dah tak pelik lah. Macam ni. Macam sikit, dekat sikit. Ni aku cakap tadi. Bila collar tadi dah tak ada, senanglah kita nak ni tengkuk dia. Betul ni, boleh. Ni pun dia, kalau dalam bahasa senang faham, dia selesa and dia comfortable. And dia dah tahu dah benda ni, it has been becoming a routine. And dia pun melayan je. Tengok. Tengok. Buat kat perut, buat kat sini, kat buntut. Sebab kan, kalau korang perasan, kadang-kadang kucing dia berak, kadang-kadang pasir melekat ke, tahi melekat kat sini kan. So boleh lah kat sini, macam sini, bawah pusat, bawah perut dia. Make it as a habit. Make it as a habit. And biar kucing korang dah percaya and tahu yang benda ni akan dibuat. And benda ni bukan satu benda yang menyakitkan. And bukannya nak beria-ria sangat. Ni pun slow-slow je. Grooming slow-slow sampai dia dah biasa. Tengok. Boleh zoom muka dia, tengok mah. Tengok. Muka layan je. Bukannya kata dia takut. Layan je, happy je. Dia pun obedient sahaja. So kali ni aku nak share dengan korang berus kucing ni lah. So bila dah berus dia pun semua, macam mana nak ni, just tekan je. Korang boleh tekan. Tengok bulu yang tergumpal berapa banyak. Berapa banyak bulu yang terkumpul. So ni adalah bulu-bulu mati yang kalau kata korang tak berus, nanti dia akan jadi benda-benda lain lah. Dia jadi terkumpul. Dia jadi macam matted lah. Fur dia akan jadi matted. So jadikan dia sebagai rutin untuk medium to long hair cat ni, sentiasa berus. Guna urus ni.